kuatnya besi. Kuatnya besi, dia kalah, dia lebur oleh api. Kuatnya api dipadamkan oleh air. Sehebat-hebatnya air, dia diserap oleh matahari, dia jadi awan. Bila ditolak oleh angin, dia sampai ke bukit, dia pecah, awan tu pecah. Maknanya awan tu tak hebat, angin tu hebat. Hebat angin pun bila langgar gunung ganang, dia terbelah dua. Angin tu tak hebat, yang hebatnya adalah gunung ganang Bukit Bukau. Hebatnya Bukit Bukau tu, dia kalah pada manusia. Dia bawa mesin semua korek jadi padang garap, padang terkukur, rata habis Bukit Bukau gunung ganang. Jadi macam dataran pada Arafah. Allah SWT. Daripada hebat-hebatnya manusia tu, dia kalah pada ilmu, pada nafsu. Nafsu menguasai manusia, habis rosak binasa dia. Binasanya nafsu tu disebabkan kuatnya iman. Kalau ada iman, iman boleh mengalahkan nafsu. Apa maksud iman? Di mana nak dapatkan iman? Bagaimana nak dapatkan iman? Proses iman tu macam mana? Faham tak iman tu? Apa sebenarnya iman? Jadi persoalan dia di sini, bagi kita yang belajar ni, kita dah tahu siapa yang berbuat, siapa yang berkudrat, kita ni yang tak ada, okeylah. Tapi bagi mereka, dia terhenti kat situ. Iman tu macam mana? Jadi soalan dia, macam mana kita nak nasihat supaya mengenal iman, beriman, dan juga tahu apa erti iman, sebenar-benar iman. Iman tu yakinlah bahawa tu kita kenal, boleh sentuh, boleh rasa, boleh lihat, dah kenal. Jadi sebelum jumpa tu macam mana kita nak jumpa, nak kenal? Sebelum kenal tu. Allah SWT. Itu melalui proses ilmu yakin. Maknanya mula-mula kenal melalui ilmu, melalui kitab-kitab, melalui penyampaian ustaz, buku-buku ataupun risalah-risalah ataupun ceramah-ceramah ataupun penyampaian daripada wahyu-wahyu yang kita tengok daripada kitab. Itu melalui ilmu sahaja. Tapi tak melihat lagi. Daripada ilmu tu, yakin bahawa Allah tu ada, tapi tak boleh melihat lagi. Pergi kepada qalbu, hati yang melihat kenyataan Allah tu, bukan mata lah zahir yang melihat. Dia pergi peringkat kedua, memahami, melihat dengan mata batin, mabasyarah, melalui qalbu. Proses orang syariat tu nak pergi situ. Kita nak bawa dia ke situ sebelum dia pergi pada hakul yakin dengan kamalul yakin. Daripada qalbu yang melihat tu, dia dah boleh melihat melalui mata hati dia, baru dia pergi kepada hakul yakin, yang mana merasakan bahawa dia tak ada kudrat iradah. Yang berbuat itu Allah menggunakan mazhar, menggunakan bekas. Dia hanya pentajalian melalui sifat-sifat Allah, af'al Allah. Itulah kita katakan untuk daripada ilmu kita faham. Bila faham, kita ada kesedaran. Bila ada kesedaran, kita ada perkenalan. Mana dah sedar daripada ilmu tu ada Allah, kita faham Allah tu ada, yang berkuat iradat kebesaran Allah. Bila dah faham, kita ada kesedaran bahawa kita tidak ada daya upaya, hanya Allah yang berkudrat iradat segala-galanya. Bila kita dah faham, dah sedar, mulalah perkenalan. Perkenalan maknanya kita mengenal Allah dari segi zat, sifat, asma dan af'al dia. Kita